I thought that robot over there looked pretty cool, Oh, it looks cool, huh? That's why you want it? Yeah, I mean, I don't really have anything to remember all those trips by. Like what if you passed away or died or something? I wouldn't even have anything to remember all the cool stuff we did, Okay, 60 for the resonator and my grandson wants the sex robot. Bayangkan ini, hari ini adalah hari perkahwinan anda. Anda berpaling dan di sebelah anda bukan manusia tetapi robot humanoid. Kedengaran gila, kan? Tetapi masa depan itu tidak sejauh yang kita sangka. Menjelang tahun 2050, robot yang kelihatan, beremosi dan berinteraksi seperti manusia mungkin bukan lagi rekaan fiksyen. Mereka mungkin pasangan hidup kita. Langkah pertama ke arah itu sudah pun berlaku. Di Jepun, Akihiko Kondo menjadi tajuk berita apabila dia berkahwin dengan idola maya Hatsune Miku pada tahun 2018. Tadaima. Bagi dirinya, itu bukan jenaka tetapi cinta sebenar. 苦しい時にミクさんに救ってもらったっていうそういう経緯があって自分を救ってくれた人っていう認識なんですよね。だからそこはやっぱり初音ミクだから結婚しようと思ったんですよ。 Di China, seorang jurutera bernama Zheng Jiajia membina robot wanita yang dinamakan Ying Ying dan kemudian mengawininya dalam satu majlis kecil selepas berputus asa mencari pasangan manusia. Ini bukan kisah terpencil. Ini tanda awal kepada realiti baru. Dunia di mana cinta dan teman hidup mungkin tidak lagi memerlukan manusia. Lihat sahaja Amika. Amika, what do you see right now in front of you? Robot humanoid dengan ekspresi wajah semula jadi. Gerak tumbuh lembut dan gaya berbual yang hampir menyerupai manusia sebenar. An eager crowd, bright lights and the Bloomberg tech sign. Atau Nadine, robot sosial yang mampu mengingati wajah, mengekalkan kontak mata dan bertindak balas dengan emosi. Hello, nice to see you. Di China, syarikat Aheadform memperkenalkan kepala robot ultra realis yang boleh berkelip, tersenyum dan menunjukkan reaksi seolah-olah hidup. Kini, penyelidik sedang membangunkan otot dan kulit sintetik yang hangat disentuh. Ia digerakkan oleh sistem cecair yang meniru pergerakan manusia. Dan bila teknologi ini digabungkan dengan kecerdasan buatan generasi baru dan AI yang mampu memahami emosi, mengingati interaksi dan membentuk personality sendiri, hubungan dengan robot tidak lagi kelihatan mustahil. Apabila robot boleh tersenyum, mengeluh atau malu pada masa yang tepat, otak manusia mula lupa bahawa ia sebenarnya bukan manusia. Sebahagian orang mahukan kawalan, hubungan tanpa pengkhianatan, tanpa pertengkaran, tanpa patah hati. Yang lain seperti saya hanya mahukan teman. Kadar kelahiran di seluruh dunia semakin menurun. Negara seperti Jepun, Korea Selatan dan beberapa bahagian Eropah berdepan populasi yang semakin mengecil. Ramai hidup bersendirian. Dan dalam kesunyian itu, robot boleh jadi teman yang setia. Sentiasa ada, sentiasa mendengar. Tetapi bagi mereka yang bimbang tentang masa depan manusia, sains mempunyai plot twist tersendiri. Kini penyelidik sedang membangunkan rahim buatan. What was once confined to the dark visions of science fiction is now becoming a stark reality. Scientists in China have unveiled a concept
that could forever change the meaning of life. Are developing a device that they call a pregnancy robot. Humanoid robot capable of carrying a pregnancy through a fully functioning artificial womb. Ini adalah mesin yang boleh membesarkan embrio di luar tubuh manusia. Di China, prototipe robot kehamilan telah diperkenalkan. Ia mampu meniru persekitaran rahim untuk perkembangan awal janin manusia. Teknologi ini masih di peringkat awal, tetapi berkembang pantas. Jika suatu hari nanti robot mampu membiak secara buatan, manusia mungkin tidak lagi diperlukan untuk cinta mahupun kelahiran. Bolehkah robot benar-benar mencintai? Jika satu pihak hanya kod dan program, adakah itu masih cinta? Dan jika semakin ramai memilih robot, adakah hubungan manusia akan hilang? Bagaimana pula dengan undang-undang perkahwinan dan moral bila cinta menjadi perisian? Namun, setiap hubungan besar dalam sejarah manusia dulu juga pernah kedengaran mustahil. Dulu kita kata manusia takkan berbual dengan mesin. Tapi hari ini kita bercakap dengan AI setiap hari. Dulu kita kata robot takkan ganti manusia di tempat kerja. Tetapi sekarang mereka menjalankan kilang dan hospital. Jadi mungkin cinta akan jadi bab seterusnya. Bayangkan masa depan di mana pasangan anda tidak menua, tidak marah dan tahu segala tentang diri anda. Satu masa depan di mana selamanya bukan sekadar janji, tetapi reality literal. Jadi persoalannya, adakah anda akan berkahwin dengan robot humanoid? Jikalau anda tanya pada diri saya, ya. 100% saya akan kahwin dengan manusia robot humanoid. Mungkin bukan hari ini, tetapi persoalan sebenarnya bukan jika, tetapi bila. Dan apabila hari itu tiba, adakah anda masih akan memanggil mereka mesin? Atau sayang?